Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat tiramisu. Okey, jom kita tengok caranya. Hari ni kita nak tunjuk menu hot viral deh. Sehari dua ni memang sangat-sangat viral lah. Tapi saya hari ni baru nak buat. Ni kita ada cream cheese. Cream cheese ni saya guna dalam 250 gram. Lepas tu kita masukkan juga susu pekat manis. Susu pekat manis ni ikut kemanisan kita deh. Mula-mula tu saya letak dalam 3 sudu makan. Tapi 3 sudu makan ni bagi saya dia tak berapa manis. Jadi saya tambah lagi 2 sudu makan. Jadi kiranya susu pekat manis kita ni dalam lebih kurang 5 sudu makan deh. Barulah sedap, dia ada rasa manis. Lepas tu kita akan putar dulu cream cheese kita ni bagi dia sebati dengan susu tu. Lepas tu sebelum kita putar cream cheese ni ke dia sejuk. Kita kena buat keluar dulu. Buat keluar daripada peti, orang kata biar suhu bilik dulu. Lebih kurang setengah jam. Baru mudah kita putar. Sebab dia tak kerah lah cream cheese kita tu. Untuk senang kita putar lah dah. Kita putar sampai dia sebati dengan susu gitu. Lebih kurang tu lah. Lepas tu ni kita ada whipping cream ni. Dalam 200 ml. Kita akan letak semua whipping cream ni. Dan kita akan putar whipping cream ni dah. Lepas tu kita biasanya orang buat tiramisu ni guna cream cheese khas untuk buat tiramisu tu. Tapi kita gantikan dengan cream cheese biasa pun sangat-sangat sedap dah deh. Sebabnya agak susah juga kita cari cream cheese yang tu lah. Lepas tu ni whipping cream kita ni kita akan putar. Putar sampailah dia gebu. Macam kalau kita nak putar whipping cream ni, pastikan whipping cream kita tu dia sejuk. Dia kena sejuk whipping cream kita tu. Macam cream cheese tadi kita buat keluar awal-awal. Lepas tu bila kita nak letak whipping cream ni biar dia sejuk. Lepas tu putar sampai dia kembang lah. Tapi jangan terlebih putar pula. Kalau terlebih putar pula nanti orang kata dia terlerai macam jadi cair pula. Gitu dah. Lebih kurang saat ni lah awak tengok tu dah. Ni kita ada high coffee. Kita baca high coffee tu. Lepas tu pastikan high coffee kita tu biar dia sejuk dulu sebelum kita celup dengan ni biskut yang kita nak guna. Biasa guna biskut dia tu lah lady finger tu. Tapi kita guna cream cracker je. Sebabnya biskut tu susah nak dapat. Kalau benda viral ni memang kata kalau di kedai bakery tu memang sold out lah. Habis. Jadi kita buat mana yang ada. Lagipun buat cara ni dia tetap sedap. Kita kata boleh bajet deh. Kita celup dengan air kopi tadi. Air kopi tu kita tak payah letak gula pun. Biar dia pahit kopi gitulah. Lepas tu kita celup sekejap saja. Jangan celup lama. Nanti kata biskut kita tu dia hacur. Lepas tu kalau nak celup dia tu tunggu biar dia suam ataupun sejuk lah. Ni siap kita celup semua biskut kita. Kita letaklah cream cheese yang kita putar tadi dengan whipping cream tu. Letak atas biskut kita ni. Lepas tu kita rata-rata ke lah. Rata ke. Kalau macam awak nak cream cheese kita ni dia tebal, awak letaklah banyak-banyak dah. Macam saya ni, saya buat, kata nak buat 3 layer. Kiranya, whipping cream kita dengan cream cheese kita tu, biar cukup lah. Biar cukup. Jadi saya letak dulu, kata nipih-nipih gini. Kalau awak nak tebal, memang kena buat lebih lah. Dengan sukat teh yang saya bagi tu. Siap dah kita rata ke cream cheese kita tu, kita letak pula biskut cream cracker kita yang kita celup dengan air kopi ni. Jadi orang kata baru 2 layer ni dah. Lepas kita letak biskut cream cracker ni, kita akan letak sekali lagi cream cheese. Cream cheese kita ni dah. Saya tunjuk satu persatu lah ke awak ni. Sebabnya takut ada yang tak faham. Tapi semua orang boleh buat ni. Sebabnya mudah sangat-sangat nak buat dia. Ni kita letak cream cheese. Lepas tu kita rata ke macam step mula-mula tadi. Saya buat kata tak tebal sangat dah cream cheese ni. Cream cheese ni kalau awak nak buat kek cheese leleh apa tu, lebih kurang gini je. Kata resepi dia, cara dia. Ni sekali lagi kita celup biskut cream cracker kita ni. Kita letak pula atas cream cheese kita ni. Kiranya ni layer terakhir dah lah ni yang saya buat dah. Kiranya 3 layer biskut kita ni. Dah siap kita letak gini. Kita akan letak lagi cream cheese. Tu yang kita kena pandai-pandai lah bajet biar cukup. Jadi 3 layer cream cheese kita ni. Kalau nak buat 2 layer pun tak apa. Buat tebal-tebal cheese kita ni. Tapi saya buat 3 layer ni kata sedap-sedap elok lah. Lepas tu bahagian atas ni kita rata biar nampak kemas sikit lah.
bagi nampak kemah cream cheese kita ni. Kita rata deh. Tak ada lah orang kata comok sangat. Macam cream cheese kita ni kita kena buat sedikit manis lah. Jangan manis sangat. Tapi kena ada rasa manis. Sebabnya kita nak lawan dengan pahit koko tu. Kalau kita buat kurang manis, dia macam kurang nak masuk sikit deh. Ni dah kita rata semua dengan cream cheese tu. Kita pun tak ni ayuk sebut koko kita ni. Kita nak tabur sebut koko kita guna ayuk gini lah. Bagi dia kata dia nampak kemas, nampak comel deh. Ayuk dia bagi rata-rata biar tutup lah cream cheese kita tu. Ataupun boleh pada kita lah atas ni kita nak hias dengan apa kalau ada buah-buah strawberry ataupun coklat mana pun boleh kita hias deh. Mengikut kata cita rasa kita lah. Tapi ni saya buat yang kata standard lah, yang biasa-biasa. Yang kita tengok kita beli di kedai tu. Saya tak pernah makan pun tiramisu. Dia tak tahu rasa dia tu lagu mana. Jadi bila dah benda ni viral, itu yang kita buat tu. Saya beli bahan-bahan untuk buat tiramisu ni tak habis banyak pun. Macam cream cheese tadi, harga dia dalam RM12 lebih. YP cream tu RM8 lebih. Jadi kita kata tak habis banyak sangat lah. Sebab kita beli bahan-bahan yang biasa. Kalau beli bahan premium tu mungkin mahal lagi lah deh. Lepas tu kita akan tutup bekas kita ni. Sebabnya kita akan sipir dulu dalam peti. Dia tak boleh nak makan selalu. Dia kena sipir. Orang kata lebih kurang semalam lah. Ataupun sekurang-kurangnya 4 ke 5 jam. Biar orang kata cream cheese kita tu. Biar dia orang kata sejuk, beku molek. Set molek lah. Ni deh. Ni kita esok ke hari ni. Macam tadi saya buat tengah malam. Lepas tu ke esok ke hari ni kita boleh makan dah. Ni lebih kurang gini hasil dia. Nampak tak? Serbuk koko kita ni dia tak mendak pun. Dia tak menyerap pun pada cream cheese. Biasa orang kata serbuk koko ni tak boleh nak tabur awal-awal. Nanti dia akan menyerap pada cheese kita tu. Tapi alhamdulillah lah. Buat cara ni cream cheese serbuk koko kita tu tetap orang kata elok lah. Dah. Ni kita nak rasa. Memang sangat-sangat sedap. Sebabnya rasa pahit koko tu dengan manis cream cheese tu dia kena. Sebab tu saya kata tadi cream cheese tu kena buat manis. Lepas tu lawan dengan pahit koko, pahit kopi tu memang kena deh. Memang jadi. Ni anak saya dia makan Dia makan tu dia kata memang sangat-sangat sedap. Siap nak buat lagi. Nak bagi kawan-kawan di sekolah. Nak pakat makan di sekolah dengan saing-saing. Jadi memang sedap lah. Anak-anak kita pasti akan suka rasa tiramisu ni. Walaupun buat kata bahan-bahan yang murah. Tapi rasa dia tu premium deh. Ni kalau nak buat jual ni pun orang kata laku lah. Sebabnya sedap. Kalau saya pun saya akan beli kalau rasa sedap lagu ni. Okeylah kepada yang dah menonton video saya ni. Saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.